Tahu tak Jerry siapa? Jerry? Ha. Mesti dah tahu. Apa? Jerry? Bukan. Jadi? Korang nak tahu tak Jerry tu apa? Jom. Jom. Yang pertama, jasmani. Jasmani membawa maksud perkembangan fizikal, kesihatan tubuh badan dan juga keupayaan psikomotor manusia. Ia menekankan keseimbangan antara kesihatan fizikal, kecergasan dan juga membagi melahirkan insan yang mampu memberi masyarakat. Melibatkan aktiviti fizikal seperti bersenam, makan makanan yang seimbang dan juga rehat yang secukupnya. Sebagai contoh, seseorang yang menjaga jasmani akan sentiasa bersenam dan mengamalkan gaya hidup yang sihat. Ish, teruslah belajar. Dia nak habis ni. Apa ni emosi-emosi sangat ni? Emosi ni dalam JE tahu tak? Maksud dia merupakan pembangunan perasaan dan jiwa yang sihat, stabil serta seimbang tau untuk melahirkan insan yang harmoni. Emosi ni melibatkan perasaan kita tau. Perasaan seperti gembira, marah, sedih, kecewa. Emosi yang seimbang ni penting untuk menyokong keberkesanan internet. Sebagai contoh, seseorang individu perlulah mengawal emosi dan serta berfikiran dalam menghadapi suatu situasi yang sukar. R untuk rohani. Rohani ialah pembangunan potensi dalaman individu yang berteraskan kepercayaan, nilai dan kepatuhan kepada Tuhan. Aspek rohani ini dia bertujuan untuk membangunkan nilai murni, integriti dan kesedaran spiritual bagi melahirkan individu yang seimbang dan mempunyai tanggungjawab kepada Sang Pencipta. Aspek ini dapat membina insan yang berintegriti, amanah dan mempunyai nilai moral dalam kehidupan. Sebagai contoh, seseorang yang kuat rohaninya akan rajin beribadah dan mengamalkan nilai-nilai murni seperti jujur dan sabar. Internet membawa maksud keupayaan berfikir, memahami dan menganalisis secara bijak. Ia bertujuan untuk melahirkan insan yang berdaya saing, kreatif serta inovatif. Contoh, melibatkan diri dalam aktiviti permainan supaya meningkatkan kesihatan mental dan teknik potensi berfikir. Fungsi Jerry dalam pendidikan iaitu dalam bilik darjah. Dalam konteks pelaksanaan Jerry dalam bilik darjah, konsep ini berperanan sebagai asas utama dalam menjamin proses pengajaran dan pembelajaran secara luas dan mendalam. Dari sudut jasmani, guru menjadi asas dalam memastikan pelajar berada dalam suasana pembelajaran yang selamat dan harmoni, mengekalkan fokus dan memberi perhatian sepenuhnya terhadap pengajaran yang disampaikan. Dari sudut emosi, Jerry berfungsi untuk membentuk suasana pembelajaran yang positif dan menyokong perkembangan emosi pelajar. Pelajar turut berpeluang untuk mengawal emosi serta berinteraksi secara harmoni bersama rakan sebaya. Dari sudut rohani pula, penerapan nilai-nilai murni menjadi elemen penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Aspek rohani menyumbang kepada pembentukan pelajar yang berintegriti, berakhlak budi dan mampu membuat keputusan rasional dalam kehidupan harian. Akhir sekali, dari sudut intelek, Jerry mementingkan perkembangan minda melalui kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif serta keupayaan menyelesaikan masalah secara optimum. Guru boleh melaksanakan aktiviti seperti jelajah galeri bagi menggalakkan kemahiran berkomunikasi serta pertukaran idea. Selain itu, fungsi Jerry dari segi sasiah pelajar pula iaitu dalam usaha melahirkan pelajar yang berkualiti. Pembentukan sasiah perlu dilaksanakan secara menyeluruh berteraskan konsep Jerry yang mengintegrasikan perkembangan jasmani, emosi, rohani dan intelek. Dari segi aspek jasmani, pelibatan dalam aktiviti sukan mampu membentuk perasaan yang positif. Hal ini menunjukkan bahawa aspek jasmani penting dalam membentuk sasiah pelajar yang teratur serta berdisiplin. Dari aspek juga penting dalam membentuk sasiah pelajar yang seimbang dan harmoni. Hal ini kerana keupayaan mengawal perasaan diri secara rasional dalam pelbagai situasi yang dihadapi dapat menjaga kestabilan emosi dalam menguruskan keadaan. Hal ini pula, sasiah pelajar dapat dibentuk melalui penerapan nilai-nilai murni seperti kejujuran, kerjasama dan disiplin. Nilai-nilai ini dapat membentuk akhlak dan kepribadian pelajar agar sentiasa berkelakuan baik. Sekali, dari segi intelek, sasiah pelajar dapat dilihat melalui cara seseorang pelajar berfikir, menguasai dan menyelesaikan masalah. Pelajar yang mempunyai sasiah diri yang baik akan menggunakan pemikiran yang rasional dan matang dalam menghadapi sebarang cabaran. Seterusnya, keberkesanan Jerry dalam melahirkan insan yang seimbang. Yang pertama, bagi aspek jasmani, meningkatkan tahap kesihatan tubuh badan. Pelajar dapat mengurangkan risiko penyakit kronik seperti obesiti kerana pelajar mengamalkan amalan gaya hidup yang sihat. Jerry juga akan meningkatkan kecergasan pelajar supaya pelajar dapat memberikan fokus yang tinggi di dalam kelas. Contohnya, pelajar yang bergiat aktif dalam aktiviti kurikulum dan aktiviti sukan akan mengekalkan stamina dan membina minda yang cergas. Oleh itu, penerapan Jerry dari sudut jasmani dapat meningkatkan kesihatan fizikal dan mental pelajar. Yang kedua, bagi aspek emosi, menguruskan tekanan yang bijak. Yang mempunyai keupayaan mengawal diri sendiri dan tidak bertindak mengikut perasaan. Pelajar juga menjadi lebih yakin dengan kebolehan diri sendiri dalam apa juga keadaan. Contohnya, pelajar mampu mengawal tekanan emosi dan apabila gagal dalam peperiksaan dan mencari jalan
dan mencari jalan untuk memperbaiki cara belajar. Oleh itu, pelajar mempunyai kemahiran dalam menguruskan tekanan emosi dan emosi dengan bijak apabila menerapkan Jerry dari sudut emosi dalam diri anda. Yang ketiga, dari aspek rohani, iaitu membentuk karakter yang berakhlak. Hal ini akan menyebabkan pelajar tidak terpesong kerana pegangan rohani telah menjadi benteng kepada pelajar daripada terjebak kepada perkara-perkara negatif seperti gejala sosial. Contohnya, pelajar tidak akan terpengaruh dengan rakan sebaya yang selalu melibatkan diri dalam gejala sosial seperti penyalahgunaan dadah. Oleh itu, penerapan Jerry dari sudut rohani pelajar dapat membentuk karakter yang berakhlak dengan mengamalkan nilai-nilai murni. Dan yang terakhir, dari sudut intelek, iaitu pelajar mampu bertindak dengan bijak apabila menghadapi masalah. Pelajar mampu membuat keputusan yang rasional apabila mempunyai ilmu pengetahuan yang kukuh. Contohnya, apabila pelajar mendapat tugasan yang sukar, pelajar tidak akan sentiasa menunggu jawapan daripada pensyarah. Sebaliknya, pelajar akan berfikir untuk mencari jalan penyelesaian sendiri seperti mencari rujukan di perpustakaan, internet dan sebagainya. Oleh itu, pelajar akan memiliki kemahiran berfikir dan mampu membuat keputusan yang bijak apabila mereka menerapkan Jerry dari sudut intelek dalam diri mereka. Antara cabaran dalam menerapkan Jerry ialah Yang pertama adalah gaya hidup yang sedentari. Ianya berpunca daripada seseorang itu mengambil makanan yang tidak seimbang dan akan menyebabkan penyakit kronik seperti obesitas. Yang kedua, sikap pelajar yang kurang minat belajar. Sikap pelajar yang sambil lewa dan pelajaran terjadi akibat pelajar yang tidak mempunyai kemahiran belajar yang berkesan seperti pengurusan masa dan teknik ulang kaji. Mereka lebih mudah terpengaruh dengan hiburan dan media sosial hingga menjejaskan fokus pembelajaran. Hal tersebut menyebabkan sikap pelajar yang sering bergantung kepada orang lain tanpa mengusahakan sesuatu terhadap itu sendiri malah akan lebih menyusahkan orang lain. Seterusnya ini merupakan jenis serta kerja berabitan. Masya Allah, tabarakallah. Korang ni kenapa ni? Nampak sayu je ni. Bangun. Aduh, sedapnya korang ni. Ya, mari kita senam sikit sebelum kita start kelas. Bangun. Supaya semangat sikit. Okay? Dah ready semua? Kita mulakan dengan tangan dulu. Kira. 1, 2, 3, 4, 5. Hello, adik main tolong ibu kutip sampah ni. Benarlah. Kalau semua jaga penat, apa nak tolong ibu? Hai, kenapa nak tolong ibu? Sebagai ahli keluarga, kita kena sentiasa bertanggungjawab dan bekerja sama. Sebab ibu nak ajar anak-anak ibu ni supaya jadi rajin, supaya jatuh menghargai masa orang dan bertanggungjawab. adik cepat lagi adik. Cepatlah adik. Ayah dah teman saya. Ibu ada belikan alur dengan adik buku. Buku apa ni? Bermula pada hari ni, kamu berdua boleh main iPad sekali je seminggu. Alah, kenapa? Hari yang lain kamu kena baca buku, okey? Tapi menarik lah kakak buku ni. Tidak. Pada kakak pun menarik. Terima kasih, Bu. Sayang you. Kesimpulannya, Jerry mempunyai 4 aspek utama iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Bagi aspek jasmani, merujuk kepada gaya pengambilan makanan harian dan aktiviti fizikal seperti bersenam. Aspek emosi merupakan keupayaan seseorang untuk melawan emosi. Seterusnya, aspek rohani dapat membentuk karakter individu yang berakhlak dengan menerapkan nilai-nilai murni. Dan yang terakhir, intelek pula merujuk kepada keupayaan berfikir, menganalisis dan memahami secara bijak. Secara keseluruhannya, konsep Jerry dapat melahirkan individu yang seimbang. Jadi itu sahaja pembentangan daripada buku kami. Bye-bye.